Hadirin sekalian, dengarkan dan hayati sebuah sajak bertajuk Istiqamah dengan Al-Quran karya Azizul Masdin. Manusia sering memuji emas permata, mengagumi indahnya fata morgana, terkhilaf dek rekayasa maya pada, dihijab leka dibuai alpa, sedangkan mereka terlupa ada sesuatu yang lebih berharga, yang tidak mampu dibeli oleh kekayaan Mansa Musa, yang nilainya melebihi segala kekayaan di dunia. Itulah Al-Quran, mukjizat agung, warisan junjungan Nabi yang mulia. Iqra, Iqra, Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran setiap hari, bukan hanya di waktu yang terluang dan berbaki. Al-Quran bukan sekadar dibaca berkali-kali, tetapi untuk ditadabbur, difahami dan dihayati, agar ayat yang dipelajari menjadi amalan, agar akhlak yang terbina selari dengan iman. Setiap untaian huruf yang dilafazkan ada pahala yang Allah kurniakan. Setiap ayat yang dibaca dengan tartilan menjadi penawar buat hati yang kegelisahan, menenangkan minda dan merasai kedamaian, menjadi syifa buat lahiriah dan batiniah insan. Jangan tinggalkan Al-Quran, kerana satu masa nanti dunia ini bakal kita tinggalkan. Saat segala yang dikejar jatuh keciciran, saat harta dan pangkat tidak lagi mampu bertahan, saat itulah Al-Quran menjadi teman. Al-Quran menjadi cahaya yang berkilauan. Al-Quran menjadi hujjah di hari pembicaraan. Ya, ada orang berkata, umur dah lanjut baru nak belajar. Dah bertahun-tahun masih tak lancar-lancar. 10 tahun di kelas yang sama masih terus belajar dan masih terus membayar. Duhai para pecinta Al-Quran, kita belajar Al-Quran bukan untuk mencari kemegahan. Kita belajar Al-Quran bukan kerana sindiran dan paksaan. Kita belajar Al-Quran bukan kerana 10 kepujian. Kita belajar Al-Quran bukan kerana anugerah dekan, tetapi kita belajar Al-Quran untuk mendamba ridha Tuhan, supaya dalam perjalanan pulang nanti kita ada cukup bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.